Saudara, mengenai kes 1MDB Datuk Seri Najib ni, saya nak ulas sikit je. Saya nak ulas perkara yang mungkin ramai tak sedar, yang tak tahu. Skandal 1MDB pertama kali didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun... Semasa 1MDB wujud, sampai sekarang dia wujud lagi, dia tak bankrupt. Macam doktor cakap. Dia tak lari. Masih lagi dalam proses menyelesaikan masalah ni. Selain pada tu, aktiviti kebajikan sebelum ni, iaitu 3 bilion naik taraf. Tuhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit membabitkan dana One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Saudara, mengenai kes 1MDB Datuk Seri Najib ni, saya nak ulas sikit je. Saya nak ulas perkara yang mungkin ramai tak sedar, yang tak tahu. Skandal 1MDB pertama kali didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2011 dalam Parlimen. Yang ini mungkinlah ramai dah tahu. Yang orang tak perasan ialah ketika kes 1MDB ni mula-mula kecoh, mungkin ramai yang tak percaya. Iyalah, benda tak nampak walaupun dah dibicarakan sampai ke DOJ Amerika Syarikat. Namun saudara, satu peristiwa telah mengubah segala-galanya. Ni saudara, sebuah kapal yang super mewah, nama dia Equanimity. Hanya selepas kapal ini ditahan di Indonesia, milik Jolo, barulah orang nampak berapa banyak duit negara yang digunakan untuk benda-benda mewah macam ni. Benda yang nampak, benda yang jelas, benda yang wujud, fizikal. Saya boleh simpulkan inilah satu turning point yang penting, yang menyebabkan ramai yang percaya skandal 1MDB adalah real, yang akhirnya mengakibatkan kekalahan Barisan Nasional pada PRU tahun 2018. Yang baru saja kami terima, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah atas satu pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit membabitkan dana One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi sebentar tadi, Datuk Colin Lawrence Sukera, selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes yang dikemukakan pihak pendakwaan. Tuduhan tersebut dikemukakan mengikut Seksyen 23, Subseksyen 1 Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24, Subseksyen 1 Akta yang sama. Bagi kesalahan itu, Najib berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Setakat ini, Hakim Sukera masih meneruskan pembacaan penghakiman di mahkamah dan semuanya kami akan bawakan kepada anda di Buletin Awani dan juga astroawani.com. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada pegawai penyiasat serta pasukan pendakwaan yang terlibat dalam siasatan kes 1MDB susulan keputusan penghakiman kes tersebut di Mahkamah Tinggi hari ini. Terdahulu, Mahkamah Tinggi memutuskan bekas Perdana Menteri Najib Razak bersalah atas semua 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam kes 1MDB. Azam berkata keputusan itu merupakan hasil daripada usaha berterusan dan komitmen tinggi sejak siasatan dilancarkan pada Julai 2015 hingga ke penyelesaiannya, terutamanya dalam memperoleh keterangan dan bukti sama ada di dalam negara atau di peringkat antarabangsa. Katanya siasatan itu berdepan dengan pelbagai cabaran perundangan, teknikal dan bidang kuasa, namun pasukan penyiasat kekal beriltizam untuk memenuhi piawaian perundangan yang ketat bagi membolehkan kes ini dibawa dan dibicarakan di mahkamah. Menurutnya, bagi SPRM, keputusan ini bukanlah satu detik untuk diraikan atau dibanggakan, sebaliknya mencerminkan pelaksanaan tanggungjawab dan amanah terhadap negara. Beliau juga merakamkan penghargaan ikhlas kepada semua pihak yang memberikan kerjasama sepanjang tempoh siasatan ini, khususnya Bank Negara Malaysia dan polis. Azurin Zainal, FMT.
semasa YNDB wujud, sampai sekarang dia wujud lagi, dia tak bankrupt macam doktor cakap. Dia tak lari, masih lagi dalam proses menyelesaikan masalah ni. Selain pada tu, aktiviti kebajikan sebelum ni, iaitu 3 bilion naik taraf 8 pengkalan termasuk banner pengkalan udara terbesar Malaysia di Sendayan telah dilaksanakan. 3 bilion sistem terowong 5 km dibawa di Kuala Lumpur untuk kurangkan sesak trafik telah selesai. Dan YNDP masih lagi banyak aset-aset yang bernilai. Contoh projek TRX yang dikabarkan oleh Perdana Menteri kita PMX, the best investment in the country in the history of Malaysia. Yang buat Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, yang rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Projek Tanah Pulau Pinang yang bernilai 2 bilion masih ada lagi. Tanah Pulau Indah 400 juta ada lagi. Bermaknanya kalau kita campur semua, sebenarnya YNDB ni untung besar, bukan rugi. Cuma kenapa tidak dimaklumkan secara terbuka kepada rakyat? Sebab rakyat lihat kes itu berjalan, dan tak cerita dalam proses mendapat balik YNDB ni, sebenarnya kerajaan hari ni dah dapat balik keuntungan. Menurut Hakim, 4 surat yang didakwa sebagai bukti wang itu berbentuk derma diberi pemerintah Arab Saudi adalah palsu. Malah katanya adalah suatu luar biasa apabila tiada surat balas dihantar kepada keluarga diraja berkenaan sebagai tanda berterima kasih di atas sumbangan itu. Turut disentuh Hakim Datuk Colin adalah hubungan Datuk Seri Najib dengan ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Mahkamah mendapati wujud bukti menunjukkan Jolo adalah proksi bekas Perdana Menteri itu. Ujar Hakim, hakikat Jolo dengan Datuk Seri Najib saling mengenali bukan kebetulan semata-mata. Justru katanya pengurusan tertinggi 1MDB mengikut arahan Jolo kerana percaya setiap arahan itu datang daripada Datuk Seri Najib. Hakim Datuk Colin berkata dakwaan Datuk Seri Najib diperdaya pengurusan tertinggi 1MDB tidak berasas. Ini kerana beliau sedar sepenuhnya tentang urusan syarikat itu. Menurut Hakim lagi, bekas Perdana Menteri itu turut mengambil langkah drastik selepas skandal 1MDB terbongkar lebih 10 tahun lalu. Tindakan itu jelas menunjukkan kepentingan peribadi beliau terhadap urusan 1MDB. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.